Hai, nama saya Akil. Saya adalah murid yang terkenal di sekolah. Itu kan Akil yang tak suka teknologi tu kan? Ya Allah, semua benda ada kat beg dia tu. Beg dia berat macam mana? Ya, saya terkenal sebab tak suka teknologi. Sebab saya nampak teknologi ni melalaikan dan bahaya. Cukuplah apa yang ada dalam beg saya ni. Asalkan ilmu di hati. Satu tingkat lagi. Kenapa? Tangan aku! Sorry. Kenapa kau tak pakai beg roda? Beg roda tu teknologi Yalah, teknologi yang memudahkan bawa buku. Saya tak suka teknologi. Apa-apa je lah. Tapi, sikap saya ni beri kesan tak baik pada orang sekeliling. Terutamanya pada Zara tadi. Kemudian, tragedi menimpa Zara sekali lagi. Zara lagi. Lambat lagi Akil. Kan mesti tak ada jam loceng. Orang tak suka teknologi. Kenapa dengan kepala awak? Alah, awak tanya pula. Akil, saya tahu awak tak suka teknologi. Tapi teknologi ni bergantung pada cara macam mana awak gunakan dia. Akil, awak bukan pembaca AINS terbanyak ke? Saya yakin awak boleh gunakan teknologi dengan baik. Sekarang saya sedar, bila saya tak suka teknologi, boleh menyusahkan orang lain. Datang sekolah pun lambat sebab tak ada jam. Terkesan betul apa cikgu cakap. Saya yakin awak boleh gunakan teknologi dengan baik. Gunakan teknologi dengan baik. Gunakan teknologi dengan baik. Jadi, aku ambil langkah positif dengan meminta rakan ajar aku tentang teknologi. Rupanya, baru aku sedar, zaman sekarang ilmu perlu selari dengan teknologi. Hai kawan-kawan, hari ini saya Akil yang baru. Akil yang hebat teknologi. Tahu tak kawan-kawan, teknologi ni sangat luas. Jadi saya akan tunjukkan beberapa contoh teknologi yang ada di sekeliling kita. Dengan teknologi penapisan air, kita boleh minum air yang bersih. Dengan teknologi pemanduan, kita dapat bergerak ke destinasi dengan selamat dan efisien. Teknologi percetakan boleh menyebarkan maklumat dengan lebih luas. Teknologi digital membantu saya menyiapkan kerja sekolah secara maya. Assalamualaikum. Nama saya Akil. Saya Duta Teknologi sekolah anda. Teknologi ini juga sesuai untuk semua peringkat generasi. Contohnya, generasi X, generasi milenial, Gen Z dan Gen Alpha. jadi kawan-kawan, teknologi ini luas kan? Dan ia sangat memudahkan serta meningkatkan kualiti hidup kita. Yang penting, nak guna mesti kena ada ilmu. Jadi kawan-kawan, ingat slogan keramat kita. Melalui perkataan, Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. melalui penulisan, melalui perbuatan, Terima kasih tuan-puan, pakcik-makcik, adik kakak yang sudi masuk ke dalam Google Meet saya. dan melalui isyarat tangan.